Pernahkah anda terfikir bahawa pembohongan kecil boleh menyelesaikan masalah besar? Kita semua menghadapi saat-saat di mana menyembunyikan kebenaran terasa lebih mudah daripada mendedahkannya. Ini adalah kisah Elias. Elias adalah seorang budak yang bijak, tetapi dia membawa beban yang berat. Ayahnya, Encik Alistai, adalah seorang lelaki yang sangat tegas yang mengendalikan perniagaan besar yang berjaya. Encik Alistai tidak percaya pada percubaan. Dia hanya percaya pada kemenangan. Elias telah bekerja selama 6 bulan untuk projeknya untuk pameran sains serantau. Ini bukan pameran biasa. Hadiah pertama ialah beasiswa $10,000 dan tiket emas ke pertandingan kebangsaan. Kamu mesti menang, Elias, kata ayahnya, suaranya dingin dan keras. Menang adalah satu-satunya perkara yang membuktikan nilai kamu di dunia ini. Elias berasa sakit setiap kali memikirkannya. Dia mahu menggembirakan bapanya lebih daripada apa pun. Projeknya adalah mesin yang menakjubkan yang membersihkan air kotor menggunakan tenaga suria. Dia menamakannya penapis suria 3000. Tetapi 2 hari sebelum penghakiman terakhir, mesin itu rosak. Pam terlalu lemah dan air kekal kotor. Elias duduk di makmal garajnya, diliputi gris dan keputusasaan. Dia menumbuk meja kerja kerana kecewa dan air mata kekalahan mengalir di pipinya. Dia tahu dia harus memberitahu ayahnya bahawa dia telah gagal, tetapi idea itu memenuhi dia dengan ketakutan yang mendalam. Dia akan memandang saya seperti saya tidak bernilai, fikir Elias, hatinya merosot. Dia memerlukan keajaiban yang sangat besar. Petang itu, dia melawat rakannya, Maya. Maya juga merupakan finalis pameran sains, tetapi dia bekerja untuk kegembiraan murni penemuan. Dia sedang membina peranti kecil yang boleh mengukur getaran kecil di tanah. Projeknya mudah tetapi sangat pintar dan berfungsi dengan sempurna. Apabila Elias masuk ke bangsalnya, dia dengan gembira sedang melaraskan guli kaca kecil yang jernih di dalam perantinya. Guli ini adalah kuncinya. Ia berputar dengan sempurna, mengurangkan semua geseran dan membolehkan gear kecil berfungsi dengan lancar. Inilah rahsianya, kata Maya, mengangkatnya, bahagian terkecil adalah yang paling penting. Mata Elias tidak lari dari guli itu. Dia segera melihat masalah geseran pam lemahnya dapat diselesaikan dengan guli itu. Ia bukan guli biasa. Ia adalah bola kaca istimewa, super licin, grade industri, hampir mustahil untuk dicari dengan cepat. Kemudian, Maya meninggalkan bangsal sebentar untuk mendapatkan sedikit jus. Elias berdiri di sebelah meja kerjanya, tangannya menggeletar. Fikirannya berlumba, ia hanya guli kecil. Dia tidak akan kehilangannya. Saya boleh mengembalikannya kemudian. Saya mesti menang untuk ayah. Dia berjuang dengan hati nuraninya untuk seketika sahaja. Kemudian, dia membuat pilihan yang mengerikan. Dengan pergerakan pantas dan mengerikan, dia mencabut guli kaca dari peranti Maya dan menyelipkannya ke dalam poketnya. Nafasnya tersekat di kerongkong dan gelombang rasa bersalah yang dingin membasahinya. Apabila Maya kembali, dia tidak menyedari apa-apa. Elias cepat-cepat membuat alasan dan bergegas keluar, meninggalkan rakannya tersenyum dan bekerja. Dia berasa seperti pengintip, penipu, dan kawan yang teruk pada masa yang sama. Dia kembali terus ke makmalnya. Dia segera memasang guli kaca yang dicuri ke dalam pam penapis suria 3000. Dia menghidupkan mesin itu. Vroom! Pam kini berfungsi dengan sempurna, senyap dan dengan kuasa yang diperlukan. Air kotor masuk dan air bersih berkilauan keluar. Elias telah memenangi pertempuran, tetapi kalah dalam peperangan di dalam dirinya. Dia mempunyai projek yang sempurna dan menang, tetapi guli di dalam pam terasa seperti batu berat di perutnya sendiri. Keesokan harinya adalah penghakiman terakhir. Encik Alistai berdiri bangga di sebelah projek anaknya, wajahnya sudah menjadi topeng kemenangan. Dia menepuk bahu Elias dan memberikan senyuman kecil yang jarang berlaku. Saya tahu kamu tidak akan mengecewakan saya, dia berbisik. Senyuman kecil itu terasa lebih teruk kepada Elias daripada kemarahan ayahnya. Dia melihat ke seberang bilik dan melihat Maya. Wajahnya pucat dan bahunya terkulai. Peranti getarannya tidak bergerak dan senyap. Para hakim melewatinya. Elias berjalan ke arahnya, merasakan kakinya lemah. Apa yang berlaku? Dia bertanya dengan suara gemetar. Maya memandangnya, matanya besar dan sedih. Saya tidak tahu. Gear saya tidak berputar, katanya. Terdapat terlalu banyak geseran. Guli kecil itu hilang. Saya mesti kehilangannya entah bagaimana. Elias berharap bumi akan menelannya seluruhnya. Dia melihat hasil langsung dari pembohongannya, kawan baiknya akan gagal kerananya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan kebenaran, untuk mengakui, tetapi kemudian dia melihat bapanya memandangnya. Dia menutup mulutnya. Mungkin kamu hanya perlu mengetatkan skru. Dia berbohong lagi. Pembohongan kedua, lebih kecil untuk menutup yang besar.
Dia meninggalkan sisinya dengan cepat, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Majlis penyampaian hadiah bermula. Para hakim memanggil pemenang hadiah gangsa dan perak. Elias berdiri tegak, tangannya basah dengan peluh. Kemudian datang pengumuman besar, dan pemenang beasiswa $10,000 dan tiket emas ke pameran sains kebangsaan adalah Elias Alistai untuk penapis suria 3,000. Encik Alistai bersorak kuat, mengangkat Elias dan memeluknya. Elias memegang cek gergasi itu, tetapi kegembiraan itu terasa pahit dan busuk. Dia melihat Maya dalam orang ramai, yang cuba keras untuk tersenyum dan bertepuk tangan, tetapi matanya dipenuhi dengan kesedihan mendalam yang dia tahu telah dia sebabkan. Malam itu, dia tidak dapat tidur. Guli kaca, kini disimen di dalam mesin kemenangannya, terasa seperti berat yang membakar dalam jiwanya. Dia mempunyai hadiah, kemuliaan, dan persetujuan jarang bapanya, tetapi dia telah kehilangan kedamaiannya. Keesokan paginya, dia melakukan perkara yang paling sukar yang boleh dia bayangkan. Dia berjalan ke pejabat ayahnya, tempat yang hanya dia masuki apabila dipanggil. Ayahnya dengan bangga mempamerkan cek hadiah itu. "Duduklah, anakku," kata ayahnya, tersenyum-senyuman yang tulen dan bangga. "Kita akan meraihkan. Kamu telah membuat saya sangat bangga." Elias tidak duduk. Dia berdiri tegak, tangannya menggeletar, tetapi suaranya stabil. "Ayah, saya perlu memberitahu ayah sesuatu," dia memulakan. "Saya tidak menang dengan jujur. Saya menipu." Senyuman Encik Alistai hilang. Wajahnya menjadi pucat, kemudian tiba-tiba merah dengan kemarahan besar. "Apa yang kamu katakan?" dia menuntut, suaranya rendah dan berbahaya. Elias memberitahunya semua kebenaran tentang PAM yang gagal, tentang Guli Maya, dan tentang kecurian dan penutupan. Dia tidak meninggalkan satu butiran pun. Apabila dia selesai, Encik Alistai diam. Dia memandang Elias dengan pandangan dingin dan tidak bernilai yang telah ditakuti Elias sepanjang hidupnya. "Bodoh, kamu mempunyai hadiah itu. Kamu mempunyai masa depan, dan kamu membuangnya demi idea kejujuran yang tidak masuk akal." "Tidak, ayah," kata Elias, suaranya kini lebih kuat. "Saya membuang pembohongan. Pembohongan adalah satu-satunya perkara yang tidak bernilai di sini." Dia tahu bahawa ayahnya akan marah untuk masa yang lama, tetapi dia merasakan perasaan pelik dan ringan di dadanya. Guli itu telah tiada. Elias kemudian pergi terus ke pejabat pengetua sekolah. Dia memberitahu pengetua keseluruhan cerita, menunjukkan kepadanya Guli di dalam projeknya, dan mengembalikan cek gergasi itu. Dia menulis surat permohonan maaf yang tulus dan panjang kepada Maya. Berita itu, tentu saja, tersebar dengan cepat. Dia telah dibatalkan kelayakan dan beasiswa $10,000 diberikan dengan adil kepada Maya. Dia kelihatan terkejut, kemudian gembira, dan kemudian dia berjalan ke arah Elias. "Kenapa kamu lakukan itu?" dia bertanya perlahan. "Saya melakukannya kerana kamu kawan saya, dan saya tidak boleh membina masa depan di atas kegagalan kamu," kata Elias, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tulen. "Saya minta maaf, Maya." Maya tidak memeluknya atau menjerit kepadanya. Dia memandang matanya, dan dia hanya berkata, "Saya memaafkan kamu, Elias." Ia memerlukan lebih banyak keberanian untuk membetulkan kesilapan daripada membuatnya. Elias telah kehilangan hadiah dan persetujuan bapanya, sekurang-kurangnya buat masa ini. Tetapi di dalam hatinya, dia menemui sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaiannya, rakannya, dan integritinya. Dia bukan lagi seorang pembohong. Dia hanya Elias, budak lelaki yang membuat kesilapan dan kemudian membetulkannya. Pengajaran besar adalah ini, pembohongan adalah seperti guli kaca licin, ia kelihatan cantik dan mudah, tetapi ia akan menyebabkan geseran dan akhirnya akan menghancurkan hubungan yang paling penting dalam hidup anda. Kejujuran, walaupun ia memerlukan segalanya, mengembalikan diri anda yang paling tulen dan membina asas yang tidak boleh dipecahkan. Jika kisah tentang kuasa kebenaran ini menyentuh hati anda, sila tekan butang suka itu. Langgan Malay Repo sekarang untuk lebih banyak cerita hebat, dan beritahu kami dalam komen apakah kebenaran yang paling sukar yang pernah anda terpaksa katakan.